Kalau diorang buat reaction, kadang-kadang dia cite benda yang negatif tadi tu. Oh, kenapa negara ni buat macam ni, sokong negara aku pun macam tu kan. Kita tak nak macam tu. Kita nak macam kita be neutral, kita cuba apa kata damaikan orang ni. Betul. Betul, memang akan ada lah orang yang video react tapi memang ke arah negatif ataupun Ada. Memang ada. Banyak yang reaction dia akan pada negatif. Macam kami ni, walaupun kami orang Malaysia dan daripada Indonesia, macam contoh reaction daripada Indonesia, kami daripada Malaysia, kami cuba untuk menyatukan antara Indonesia dengan Malaysia. Kita tahu di media sosial ni, Indonesia dan Malaysia ni memang kita tahu memang ada yang tak baik. Betul. Kadang disebabkan kalau Indonesia kata oknum-oknum lah. Oknum satu dua oknum ni je sebenarnya. Orang-orang yang bersalah tu lah. Tetapi disebabkan mereka itulah nanti kita jadi tak baik. Jadi kami ni sebagai video reaction tadi, kami cuba membaikkan balik benda tu. Terpulanglah pada mereka nak terima ke ataupun tak nak ke, tapi kita dah usaha. Realitinya bestnya netizen Indonesia ni, dia antara apa kata netizen paling baba lah di dunia. Baba tu apa? Baba tu macam piranha lah.